Macam sungsong bro. Sungsong bro. Sungsong. Naiknya bro. Naik. Hai geng, Assalamualaikum dan selamat pagi ya. Pagi ya, sekarang berakhir juga pukul dalam pukul 10.30. So, kita telah berada di spot dan aku bersama dengan sahabat kita. So, hari ini kita orang repeat lagi ya. Menangan hari ini adalah hari 1 hari bulan, hari gawai. So, hari cuti. Hari ini kita gawai di Muara. Harap ada manis-manis lah pada hari ini geng. Air korang boleh tengok, air masih besar geng. Air masih besar. So sambil-sambil tu kita tunggu air ni agak surut sikit. Nanti kita akan cubalah casting ke, tengok layan macro jig ke. Okay, jom kita mancing dulu. Kita layan macro jig. Layan macro jig. Ketuk-ketuk dah saluk. Nak? Oh, ketuk-ketuk dah saluk. Berapa dalam tu? Dalam 6 meter. 6 meter? Boleh tahan. Air dia tinggi ke nak? Strike pertama. Alhamdulillah. Alhamdulillah ada rupanya. Gerut-gerut. Gerut-gerut. Alhamdulillah. Strike pertama kita ikan gerut-gerut. Saiz ni. Saiz padu lah. On jig On jig 20 gram. AC hook handmade. Saiz padu. Okey, kita cari lagi. Sintap bro, sintap. Slow bro. Alhamdulillah. Ada bunyi. Bunyi. Slow bro. Ibu di pam dah. Barang kecil jangan dia.
Si sama. Tu sama. Ha. Akhirnya. Ha. Akhirnya bro. Memang pakai batu double lagi bro. Lagi batu datang rasanya. Kerapuk manis. Saiz Kapuk manis. saiz sedap. Saiz sedap ni geng. Haha. Review tu bro. Review je. Dah je aku gambar. Ni grip tu dek. Oh siap pasti baru grip. Rapu bara. Kerapuk warah. Kerapuk manis. Kapuk manis. Okey, mantap. Alright, mantap. Tu dia. Okey. Strike lagi. Kali kedua. Pam slow bro. Jangan nak munuhnya. Ya, ngipaknya pada hal. Ya bro. Alhamdulillah strike yang kedua. Yang kedua. On udang press. Teknik seret dasar. Saiz dengan padu lah. Boleh lah. Saiz lauk. Alright bro. Lagi bro. Okey bro. Sambung baru bro. Lagi bro. Satu kali lagi bro. Sudah mulai. Ini orang baru. Kita pucuk dia menggunakan SP. Makan dulu. Bermacam-macam lure yang telah kita gunakan. So kita try gunakan SP lah. Siapa tahu dia nak makan SP. Apa tahu mau makan SP bro. Kita stop dulu SP. Wih. Macam ada sambaran je. Kita tunggu dia. Macam ada sambaran je. Aduh. Apa kayu kah bro? Hidup. Apa kayu kah? Kalau nyangkut tu. Kerapuk tu masih salah aku. Ya. Lagi ada tu bro. Lagi. Kayu. Kerapuk tu rasa aku. Mesti MJ. SP. Lagi ada. Lagi ada. Mesti MJ. Kerapuk antara dua tu. Ni nyelit kayu lah. Naiknya bro. Naik. Aku SP. Kerapuk tu. Depan. Tuan. Pastikan Pas. masih. Hidup. Simak Tuan.
Lagi ada tu. Lagi ada. Lagi ada dalam kayu bro. Omak nyangkut dah. Kerapuk tu. Kerapuk boron. Boron. Pasti. Masuk. Oh. Bertarit lagi kena. No. Siapa tu bro? Start engine lah bro, pergi ke depan. Kirpi ya? Nya bukan depan. Nya kena tu di bawah kayu macam ya. Nya di bawah kayu macam ya. Mun tak siap melawan tu, putih mata kelak. Saru. Saiz kacak lah. San ni cik dah kali, tapi saiznya tu kacak. Cok kan semua. Bunyi bro. Hah. Bunyi dengan cak bro. Tahan dah dapat bro. Wih, kasar tu bro. Slow bro. Slow. Kacak buah tu. Besar tu. Tanah. Nya wilek. Nya berhenti kita ngulung. Yang ni paksa. KUA. Jadi kacak buah tu. Apa tu? GT kah? Silum tanggai. Tapi lain juga aku nangannya ada buah ni mah. Macam GT tengah. GT ya. Tengah macam GT lah, saya tahu lah. Macam. Macam sungsong bro. Sungsong sabar. Lik. Jangan tinggi lah. Jangan ni. Tanah. Sungsong bro. Nyah ya bro. Sabar. Siapa bro, jangan dulu. Alhamdulillah bro. Kau layan dulu. Jangannya belum lemah, jangan dipaksa. Tungguin sampai itu punya atas lah boleh naik ya. Gulung. Dah. Cepat. Alhamdulillah. Buka trek.
Drag buka. Saiz dalam 2 kilo. Cong ya dua. Saiz 2 kilo setengah dah bro. Sekejap bro Aku ke grip dulu bro Aku sikit je pesanku. Jangan kena tai UL. Oh ya. Aku first time di UL cemdok lah. UL biasa nak kecil ya. Macam ni ke hong. Ada nak UL aku di rumah tu sikit. Tapi nampak untuk dah. Ceramic tu dah pecah. Aku beli baru tu. Kacak saiz tu 2 kilo setengah di tangan. Di tangan. Yuk. Kau review lah, kau gambar lah. Aku dulu je. Bagi-bagi dah tu lah. Alhamdulillah. Strike pertama yang dicari pada hari ni. Ni sahabat kita. Buka dah ni setengah lok. Oh ni. Ini anggaran dalam 2 kilo setengah. Sekap pertama, sekap liar ni. Owner dia, owner. Baru nak setting fish finder Cibuh ke fish finder pun on. Okey. Tak aku nak yang potong gambar dalam tu. Hasil utama beliau menggunakan set UL pula. Saiz padu. Mantap bro. Mantap. Okey geng, nampaknya sampai di sini saja video aku pada petang ni geng. So kami pun dah nak balik. Sekarang dah pukul 5.42. Air ni ada okey, ada juga tak okey sebab pagi keruh geng. Kita tak ada strike apa-apa pagi geng. Nasib alhamdulillah petang kita ada strike. Tak banyak lah tapi ada konten untuk korang. So korang enjoy lah dengan video ni. Ni lah hasil kita geng. Kat belakang ni korang boleh tengok. Ni dia geng. Saiz sama juga macam minggu lepas. Dalam anggaran dalam 2 kilo setengah lagi. Dah lah buat manis-manis Ni buat masak steam ke apa ke boleh lagi geng. Okey, sekian daripada aku Wipet Fishing. Ketemu lagi kita di next video akan datang. Sekarang ambil ikan duk. Kayak senkan kawan, buik racun. Racun kawan. Tak bagus kerja tu. Si bagus kerja tu. Bagus kawan si dia makan racun, dia suruh makan racun. Alhamdulillah. Ada masa kita on lagi bro. Ada masa. Banyak masa bro. Asal sudi ya bro. Hai. Hai tu mau dipak benar. Dipak betul. Okey, kita kemas dulu. Antara ikan ari gawai tu ikan mabok tu. Datuk gawai tu mabok, awal-awal datuk mabok. Ya, sidaknya naik. Tuh dengan biak punya undung ya. Tuh dengan biak ni undung ya. Kali asyik tahan. Lain macam. Dapat itu. Sensitif Sensitif. Aku
Datuk. The moon one, Datuk.